Assalamualaikum Izul. Okey, ni Izul punya kes lah buat pembiayaan rumah termasuk MRTT sekarang ni 473,000. Sebab MRTT premium MRTT tu dia dah masukkan dalam loan sekali. So ini tanggungan hutang yang Izul kena selesaikan lah dalam tempoh 35 tahun nanti, 473,000. Tempoh pembiayaan 35 tahun. So sekarang ni isu dia MRTT yang Izul dapat 35 tahun. Namun jumlah perlindungan MRTT tu tak cukup, dapat 259,000 sahaja. Sedangkan hutang rumah 473,000 kan. Jumlah pembiayaan sekali dengan MRTT 473,000. So ini hutang rumah, ini adalah tempoh pembiayaan Izul sekarang 35 tahun. Jadi keluk dia akan macam ni lah. Setiap tahun baki hutang akan berkurang dan habis. Tapi isu dia sekarang ni dekat sini. Perlindungan coverage MRTT yang saya lorekkan ni adalah coverage MRTT yang Izul dapat. Izul dapat memang perlindungan 35 tahun MRTT, tapi jumlah perlindungan tu dapat 259,000 sahaja. So kira dekat sinilah tak cukup kan. Pembiayaan 473, jumlah perlindungan 259k. Jadi macam mana, apa akan berlaku? Jadi MRTT ni dia pun akan berkurang jumlah perlindungan dia. Dia tak level macam ni. Kalau level tu dia panggil MLTT. So di MRTT ni ciri-ciri dia adalah mortgage reducing term takaful. Jadi coverage 259 ni akan berkurang, reduce setiap tahun sampailah 35 tahun. Jadi macam ni lah keluk dia. Apa akan berlaku kalau meninggal pada tahun ke-15 contohnya? Kalau meninggal pada tahun ke-15, kalau tengok dekat sini, ini baki MRTT yang tinggal. Sedangkan baki hutang rumah yang tinggal dekat atas ni. Ini baki hutang rumah yang tinggal, ini baki, ini keluk MRTT kan. Ini keluk baki hutang rumah. So coverage MRTT yang tinggal ketika tu dah turun anggaran dalam 170,000. Hutang rumah kalau kita tengok mortgage calculator pada tahun ke-15, hutang rumah ada average lagi baki 373,000. Jadi ketika tu baki hutang rumah ada 373, perlindungan MRTT ada balance lagi 170,000. Jadi ada baki hutang yang waris nak kena selesaikan 203,000. Inilah yang tak cukup cover yang waris nak kena selesaikan. Kat mana sumber yang waris boleh dapatkan duit nak tolong settlekan. Untuk MRTT ni apa yang dia lindung? Dia akan lindung hanya untuk kematian dan juga kecacatan kekal. Bila berlaku kematian pada tahun ke-15, so baki MRTT yang ada ni boleh cover hutang, baki hutang. Jadi cuma berapa balance yang tak cukup tu waris kena top up. Kalau berlaku kecacatan kekal, accident, pergi kerja balik kerja accident, cacat kekal, pun MRTT akan cover juga. Cumanya kita nak kena standby tambahan sumber supaya bila tolak baki hutang dengan baki MRTT yang tinggal ni, kita ada duit untuk selesaikan hutang terus. Dan untuk pengetahuan Izul, MRTT tak cover sakit kritikal. So untuk sakit kritikal ni MRTT tak cover. Sedangkan dalam kehidupan kita ni ada 3 kemungkinan sahaja. Sama ada yang pertama umur panjang sihat. So dalam tempoh 35 tahun kalau umur panjang sihat, insya-Allah tak ada masalah nak bayar balik rumah pembiayaan 473 ni. Tapi kalau berlaku kemungkinan yang kedua, umur panjang namun sakit kritikal, kena kanser, tiba-tiba terkena diagnose kegagalan buah pinggang, stroke. Sudah tak boleh bekerja kan, pendapatan dah tak ada, walaupun umur panjang tapi
tak boleh nak bekerja, tak boleh nak generate income. So macam mana nak bayar balik rumah tu? Dan kemungkinan ketiga, kematian awal. So bila berlaku kematian awal, kita kena sediakan tabung pelupusan hutang lah, supaya berapa pun baki hutang yang tak cukup cover ni, waris ada duit nak settlekan. Sebab kita tak tahu mana satu kemungkinan yang kita akan lalui. Jadi ketiga-tiga ni kena ada perancangan. Kalau umur panjang sihat, kita kena ada simpanan untuk persaraan. Kalau umur panjang sakit, kita kena ada takaful yang ada perlindungan kecacatan kekal dan juga sakit kritikal. Kalau umur tak panjang, berlakunya kematian awal, kita kena ada takaful yang melindungi kematian, supaya waris dapat pampasan duit yang boleh bantu kita settlekan segala hutang, bukan je hutang rumah namun hutang-hutang lain juga. So cadangan saya, cadangan tindakan yang kita boleh buat, Izul kena ambil satu plan takaful lah. Betul lah macam Izul cari MLTT, macam bank pun suggest MLTT. MLTT ni adalah level, mortgage level term takaful. So pampasan dia level, tak berkurang, dia tak reducing macam ni. Jumlah perlindungan yang kita ambil tetap sahaja sepanjang tempoh. Okay, sebenarnya MLTT, hibah takaful, life takaful adalah benda yang sama, perkara yang sama sahaja. Kita ambil takaful. Takaful ni adalah pampasan manfaat. Pampasan manfaat yang kita dapat dalam bentuk duit. Hibah pula adalah salah satu bentuk agihan dalam Islam. Manfaat pampasan takaful ni kita kita akan bagi kepada waris dalam bentuk hibah, iaitu hadiah. Sebab tu hanya satu-satunya pampasan duit daripada takaful yang tak akan dibekukan selepas kematian. Jadi kita kena ambil plan takaful yang ada pampasan untuk kematian, supaya bila berlaku kematian baki hutang dapat diselesaikan, kita dapat lupuskan hutang lah. Kena ada juga perlindungan kecacatan kekal, supaya bila tak boleh bekerja disebabkan kecacatan kekal, kita pun ada duit nak settlekan terus hutang. Dan kena ada juga perlindungan yang cover sakit kritikal, pampasan untuk sakit kritikal, sebab kita tak nak bila tak boleh bekerja tiba-tiba kena diagnose kanser ke contohnya, dah tak boleh bekerja, tak mampu nak bayar balik rumah kena lelong. So kita urus risiko tu daripada awal supaya risiko lelong tu dapat dielakkan. Okey, untuk Izul punya proposal yang saya dah buat ni ada 3 plan lah, plan A, B dan C. So Izul tengok mana yang berkeperluan, mana yang betul-betul mengikut keperluan dan kemampuan Izul sendiri. Okey, plan A, caruman RM218. Apa yang Izul dapat? Izul dapat pampasan kematian RM250,000, kecacatan kekal RM250,000. Dia tengok mana sampai dulu. Kematian haji dan umrah, andai kata meninggal dekat ketika menunaikan haji dan umrah, yang ni percuma, dapat double. Asalnya kita ambil yang ini je, tapi dia ada tambahan manfaat yang percuma ni. Bila meninggal dekat sana, pampasan jadi double, daripada RM250,000 jadi RM500,000. Dan ada perlindungan 50 penyakit kritikal. Kalau didiagnose 50 jenis penyakit kritikal ni dapat RM400,000. So RM400,000 ni kita ambil sebab hutang rumah RM400 lebih. Jadi sebaiknya rumah yang kita beli untuk duduk, perlindungan sakit kritikal kena sama dengan jumlah pembiayaan, supaya kita lebih tenang. Bila sakit je hutang boleh selesai. Dan dia ada waiver. Waiver ni maksudnya kalau kita diuji sakit kritikal, caruman ni dah tak perlu bayar dah. Kita dapat RM400,000, caruman tak perlu bayar. Bila meninggal dapat lagi RM250,000. So bolehlah kalau hutang rumah dah selesai, RM250,000 ni waris boleh guna untuk selesaikan hutang lain dan juga kelangsungan hidup waris yang ditinggalkan. Lepas tu plan ni ada juga saving value lah yang Great Eastern akan bagi. So kita tengok apa 50 jenis sakit kritikal yang dilindungi. Ada banyak lah penyakit yang dilindungi, termasuk buta, pembedahan otak, koma, keradangan pankreas berulang, pekak, banyaklah kegagalan hati tahap akhir. Nanti saya akan bagi. Dan termasuk kanser, pembedahan pintasan arteri, serangan jantung. So sekiranya didiagnose antara salah satu penyakit ni, so akan dapatlah pampasan RM400,000 dan caruman akan percuma. So sama ada nak ambil plan A,
yang pampasan kematian ni ngam-ngam je dengan baki hutang rumah kan, ataupun nak ambil lebih sikit. Plan B, kita ambil lebih sikit, pampasan kematian RM500,000, kecacatan kekal RM500,000. So yang ni percuma tadi dia jadi double. Kalau meninggal di Mekah atau Madinah ketika menunaikan haji dan umrah jadi 1 juta. Lepas tu 50 penyakit kritikal ni kita kurangkan sikit. Daripada 400,000 kita kurangkan sikit lah, 300,000 kalau nak ambil pampasan kematian lebih. Tujuan dia nanti kalau Izul akan datang 10 tahun, katakan rumah tu dah naik nilai, Izul nak refinance. So bila nak refinance, MRTT yang ada sekarang ni 200 lebih tu dia akan terbatal. So nak buat refinance, masa tu kena apply MRTT yang baru. Masa tu harga MRTT dah mahal. Jadi ketika muda ni, ketika umur masih muda, nak sediakan siap-siap pampasan 500,000 untuk kematian supaya nanti 10 tahun akan datang rumah tu dah naik 600,000. Tapi Izul nak buat pembiayaan semula 500,000, nak ambil 500,000, nak guna sikit cash kan. Jadi Izul kena ada MRTT yang baru ketika tu. Tapi kalau Izul dah standby siap-siap sekarang, anytime bila-bila pun, tahun keberapa pun Izul nak refinance rumah tu, dah tak perlu nak tambah MRTT yang baru. Walaupun MRTT yang lama dah terbatal, sebab Izul dah ada dah pampasan kematian daripada hibah takaful ni. Ni dikira hibah takaful lah. Kalau meninggal, duit ni kita hibahkan kepada waris. Siapa penama yang Izul nak letak, so dia boleh gunakan duit ni untuk settlekan hutang. So kalau nak ambil 1 juta pun boleh, sebab sekarang harga rumah Izul dah mahal kan, 400 lebih. 10 tahun akan datang mungkin 600,000, 700,000. Kalau nak buat pembiayaan semula ikut harga semasa, 500,000 ni tak cukup lah untuk pampasan kematian. Kalau nak ambil 1 juta sekarang pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak ambil plan C, nak ambil 500,000 kematian, 500,000 cacat kekal, penyakit kritikal 400,000. So bulanan baru RM280.60. Perlindungan ni dia cover Izul sampai umur tarikh lahir akan datang 70 tahun. Jadi apa akan berlaku kalau masa umur 70 ataupun umur 60 dah habis bayar, Izul nak surrender polisi, tak berlaku kematian, tak berlaku cacat kekal, tak berlaku sakit kritikal. So tak dapat pampasan-pampasan ni sebab tak berlaku risiko-risiko ni. Izul akan dapat balik lah saving value yang ada ketika tu. Contohnya pada umur age next birthday 60, masa tu saving value yang ada dalam 104,000. Ni duit yang Izul akan dapat balik kalau tak berlaku kematian, cacat kekal dengan sakit kritikal. Saving value ni bukan total caruman yang Izul dah bayar. Total caruman Izul bayar kalau ambil plan C 28060 darab 12 bulan setahun 3367. Darab 35 tahun sampai umur 60. Ini jumlah caruman yang Izul buat. Tapi saving value tak dapat sepenuhnya lah, sebab takaful ni konsep dia tolong-menolong. Selebihnya tu kita dah bantu orang lain yang berlaku risiko. Tapi kalau kita yang berlaku risiko, orang lain lah pula bantu kita. Sebab tu caruman kita sikit je sebenarnya, tapi nilai pampasan, manfaat pampasan yang Izul dapat sangat-sangat banyak sebab hasil daripada sumbangan pencarum-pencarum yang lain. Jadi apa pilihan Izul? Sama ada Izul nak ambil ngam-ngam je dengan baki perlindungan coverage yang tak cukup, tambah dengan penyakit kritikal 400,000, simpanan bulanan RM218, ataupun nak ambil 500,000, nak kurangkan sikit penyakit kritikal kepada 300,000, bulanan 241.75, ataupun nak ambil 500,000, penyakit kritikal pun 400,000, hampir sama dengan jumlah pembiayaan, supaya bila sakit tak pening-pening dah, hutang rumah boleh selesai insya-Allah. Simpanan bulanan 28060. So mana satu yang Izul rasa betul-betul sesuai dengan keperluan dan bajet Izul sekarang. Macam Izul businessman, kalau ada buat declare income tax, so boleh dapat pengecualian cukai lah untuk takaful nyawa. Dia dalam jatuh kategori takaful nyawa, maksimum setahun 3,000 boleh claim. Jadi kalau ambil plan C 28060 darab 12 bulan
setahun 3367.20. Jadi setahun untuk pengecualian cukai ni Aizul boleh claim penuh 3000.